dulu. Bukan. Bukan. Asal ramai yang mention aku ni hari tu. So hari tu Ara adalah scroll TikTok kan masa awal-awal Harzan masuk. And then ramai juga yang mention Ara untuk Ara sponsor tudung dekat Harzan. Memandangkan dia selalu pakai tudung kali hitam tu yang macam korang cakap, hey, pakai tudung macam tu pun cantik tau. So nanti Ara akan pergi office and bagi tudung untuk Harzan dan juga untuk Najla. So kita nak tengok reaction diorang macam mana. Let's go. So now kita ada Harzan. Silakan duduk. Saya diri boleh? Diri saya boleh. kecil sikit. Jangan. Kita tutup mata dulu. Bukan. Tada. Nah. Bukan. Tudung brand saya. Oh, saya pernah dengar. Haira. Untuk Najla. Oh my god. Kita Haira ke? Korang tag saya. Orang cakap Harzan asyik pakai tudung sama je apa semua. Diorang tak tahu awak lagi cantik. Pakai tudung macam ni pun dah cantik Harzan. Selalu lah. Jangan pergi lebih-lebih lah. Nak bayar berapa ni? Oh my god. Dah sedap tengok. Boleh. Sedap bau dia. Bau ketiak aku tadi tu. Dapat free kan? Apa? Free ke? Yelah. Sumpah lah. Ya takkan. When you cover, you don't lose beauty, you reveal your value. Yes. Gila. Okay, saya review lah. Wow, review. Saya review lah. Saya faham orang bagi hadiah. Takkan aku nak jual kat kau. Ini Shawl. Dia shawl 2 meter. Ya Allah, sedapnya dia punya ni. Kau makan ke benda tu? Bukan, maksud saya sedap tu macam nice lah. Oh, nice. Saya dah pandang kan. Oh my god. Sedap tu. Aduh. Dia punya ni nampak eksklusif. Dia 2 meter Azan. Kan kau cakap nak menutup aurat apa semua. Oh ya. Oh, biasa shawl tak panjang macam ni. Oh, tapi okey ni. Bukan. Oh my god. Aku rasa Harry akan tertarik ni Azan. Sekecil burung kediri. Jamilah ke ni? Jamilah. Hamba singgah. Hati ke ganda. Oh my god. Wow. Oh my god. Belum make up ni, Wow, ni kalau make up ni kalah era Fazira ni. Kalah Nisa AI kalah first time. Siapa Nisa AI tu? Thank you Haira. Sama-sama. So ni Aira bagi sama dengan Harzan punya colour. Okay, love. Thank you Haira. Welcome.